Sakit saraf dan lutut ni sebenarnya senang je nak reda. Nama aku Zainal, umur 40 tahun. Dulu tiap hari aku bangun dengan rasa kebas dari pinggang menjalar sampai ke lutut. Bila duduk lama, saraf macam ditarik. Bila bangun, ada rasa mencucuk sampai berair mata. Malam pula, betis berdenyut, kaki rasa macam disambar elektrik halus-halus. Aku dah cuba semua cara, ubat tahan sakit, ubat saraf, pergi fisio, pergi urut, leganya sekejap. Lepas tu ulang balik. Lama-lama perut aku pedih, pinggang pun rasa lain macam sebab terlalu bergantung dengan ubat. Sampai satu hari doktor cakap, ini saraf kau dah meradang, bukan sakit biasa, otot tegang, darah tak lancar, saraf terhimpit. Kalau dibiarkan, nanti susah lagi nak berjalan. Masa tu aku memang takut. Aku mula cari ikhtiar yang fokus dekat saraf. Tapi bukan ubat makan. Kawan aku kenalkan satu krim sapuan, krim Habaflex. Dalam krim Habaflex ni, ada herba yang orang panggil mata naga, tambahan dengan serai wangi. Fungsi dia bagus untuk bantu lancarkan darah dekat laluan saraf, longgarkan otot yang keras dan bagi rasa sejuk lega sampai ke dalam. Aku sapu 2 ke 3 kali sehari, waktu lepas mandi dan sebelum tidur. Apa aku rasa, hari ketiga, rasa mencucuk tu dah tak seteruk dulu. Hari kelima, kebas makin kurang, boleh duduk lama sikit tanpa rasa tertarik. Hari ketujuh, aku bangun dan boleh rukuk, boleh jalan tanpa berhenti pegang pinggang. Masa tu aku sedar, kita perlu rawat dari dalam. Punca terjadi saraf ni sebab saraf yang terhimpit dan meradang. Bila otot dah lembut, darah lancar, saraf pun mula tenang. Kalau kau dah lama rasa kebas pinggang ke lutut, rasa menyucuk bila bangun atau tidur selalu terjaga sebab saraf berdenyut, jangan tunggu sampai tak boleh bangun baru nak menyesal. Aku pilih krim Habaflex sebab aku nak ikhtiar yang sapuan luar dan fokus dekat saraf. Sekarang aku teruskan sapu konsisten, pagi dan malam. Krim ni pun ada lulusan KKM dan ujian makmal. Kalau kau pun tengah cari jalan untuk lega sakit saraf, kau boleh mula dengan 1 tiup dulu, rasa sendiri dulu. Tekan saja beg kuning dekat bawah ni untuk dapatkan krim Habaflex bagus untuk saraf.